Bahan utama, sohun, cili merah, bawang putih, bawang merah, halia dan bahan paling penting, udang besar. Lepas tu, korang rendam sohun ni sampai dia lembut. Udang ni korang buang cengkerang dia, lepas tu korang ambil daging dia saja. Masukkan sedikit serbuk lada putih. Tada, dah siap. Tunggu apa lagi guys? Jom kita makan. Try korang komen kat bawah resepi apa yang korang nak Abang Mi masak seterusnya.